Perjalanan panjang Liga Super Malaysia 2025-2026 hampir berada di penghujungnya. Selamat datang ke Stadium Negara Sana'a Bolkiah untuk satu lagi perseteruan Borneo yang mana DPMM dan juga Sabah bertemu sekali lagi untuk musim ini. Ini berlaku pada 20 Disember yang lepas. Ini dia Miguel Oliveira kembali dari pergantungan, hantaran ke tengah dinafikan baik oleh Damian Lim. Satu peluang kemasan bagi pasukan DPMM untuk menjaringkan gol pertama, tapi saya memuji di sini, saya memuji satu reflex save yang begitu baik yang dilakukan oleh Damian Lim. Fuentes sekali lagi kehilangan penguasaan. Murray mendapatkan Hakimi, ada Ramadan Sananta di sebelah kirinya. Antara ini bawa Ramadan Sananta. Cuba mencari penjuru, tetapi ia tersasar di sebelah kiri pintu gol Damian Lim. Cantik satu passing yang dilakukan daripada tengah yang berjaya meloloskan bola di sebelah kanan pintu gol Sabah. Miguel Oliveira jatuh buat Murray. Nah, ini dia Ramadan membuka semula buat Hakimi. Azwan, Hakimi Yazid. Dinafikan baik oleh Damian Lim. Ia datang dengan sentuhan pertama dari Hakimi Yazid Said. Agak kalau kita lihat daripada segi peluang yang dimiliki oleh DPMM ini, kalau kita melihat dari segi pergerakan ini, kalau kita lihat biru pemain Sabah begitu banyak berbanding dengan DPMM. Dapatkan bantuan, sentuhan pertama baik dari Sananta. Merembat mengenai Ljubic. Dan itu adalah kaki yang tinggi dan sudah pastinya itu akan membawa kepada kad merah buat Ramadan Sananta. Memang terkena muka. Ya, terus di muka dan ia boleh menjadi lebih buruk, tetapi Sabah akan meneruskan tekanan mereka. Kumaran menghantar. Itu cukup vital, cukup penting dari Tommy Mawat. Cantik hantaran yang dilakukan oleh crossing yang dilakukan oleh Kumaran. Darren Lock pula yang berada di bahagian sayap, yang memulakan aksi ini di bahagian sayap. Satu lagi hantaran, satu lagi tandukan dari Jordan. Dan Duye Ljubic, super stop, high menyaring. Inilah satu shooting luar box, satu try ataupun percubaan daripada pasukan Sabah. Inilah pertama kali sepanjang tempoh 37 minit permainan. DPMM juga menantikan saja kesilapan dari Sabah. Pelecanos, stop pertama baik. Dan ini dia Fergustiani. Cuba melibas dengan kaki luarnya. Gabriel juga ingin membantu, tetapi ia melepasi palang. Tapi itulah defending, laku tugas defending yang begitu membaca pergerakan seseorang striker dengan begitu baik. Advantage dimainkan untuk DPMM. 4 lawan 3. John Murray salah satu daripadanya. John Murray! Dan bendera diangkat. Keraian terhenti buat seketika. Tetapi akan disemak. Alright. Jadi ia disahkan offside. John Murray tiada jaringan ke-10. Diantar ke tiang belakang, adanya Gabriel. Ditanduk keluar, Azwan lebih jauh. Pelecanos akan meneruskan asakan buat Sabah. Jafri ditolak, dirampas, ada gerakan balas. Azwan terus saja ingin mendapatkan Miguel Oliveira. Situasi 3 lawan 2 sekarang kalau kita perhatikan, Aiman. Miguel Oliveira berjaya lepas. Oliveira! Dan itu mungkin peluang besar buat DPMM. Pemain ini begitu paksa dirinya untuk masuk ke dalam dan untuk melakukan shooting. Miguel Oliveira. Ya. Ada Azwan. Hakimi juga melakukan larian lewat. Mungkin Aiman supportnya agak lambat. Gabriel sekali lagi. Wak Farhan. Ada jatuhan. Nah, ia tidak dilayan oleh pengadil.
Farhan maukan sepakan penalti. Kita lihat semula apakah. Apakah beliau lewat sebenarnya? Ya, Farhan mendapatkan bola terlebih dahulu. Ya, betul. Jadi keputusan dari Nawal Zubir adalah sepakan penalti. Di penghujung permainan, Sabah ada peluang untuk menyamakan pungutan mata dalam Liga. Gabriel Perez menyempurnakannya untuk Sabah. Di hujung-hujung minit permainan. Tapi kalau kita lihat balik penalti itu, ada sedikit sentuhan sebenarnya daripada Aimi. Tapi tidak cukup kuat untuk mengeluarkan bola itu. Gabriel Perez di waktu kritikal. Apakah lontaran jauh yang akan dilakukan oleh Tommy Mawat? Terus saja ke dalam kawasan penalti, ditanduk keluar. Dan Sabah membalas dendam ke atas DPMM, menyamakan pungutan mata dalam saingan Liga Super menuju perlawanan terakhir. Ia adalah jaringan di minit akhir dari jarak 12 sela oleh Gabriel Perez untuk memberikan 3 mata yang cukup berharga buat Sabah. Dari tamatnya aksi dari Stadium Negara Sanabokia, DPMM 0, Sabah 1, dan Sabah kini mengambil alih tempat Brunei DPMM di tempat yang ke-8.